Itu yang sekarang ini orang-orang UMNO, orang PAS tengah menunggu ni. Okey, tariklah supaya jatuhlah Anwar Ibrahim sebab dah tak ada 40 kan. Jatuhlah. Salam sejahtera. Sejauh mana rahsia di sebalik tabir mampu disembunyikan? Hari ini topeng mula terbuka. Apa yang bakal anda dengar sebentar lagi mungkin membalikan persepsi anda tentang politik tanah air. Adakah semudah itu DAP akan keluar dari kerajaan Madani sebenarnya? Ya, nak tak nak, saya rasa semua orang yang lagi lawaknya, yang paling memberi perhatian pasal persidangan khas DAP hari Ahad ni kan. Ya, Ahad ni 16 kan, 16. Saya rasa yang paling memerhati ni ialah UMNO dengan PAS. Sebab dia nak tengok sama ada kerajaan so-called runtuh ke tidak lah kan. Tapi sebelum itulah saya ingat kita kena, yalah, saya tak tahu tapi sebab ini analisis politik kan. Kita semua boleh jadi sebagai penganalisa politik lah kan. Mungkin lebih baik daripada beberapa pensyarah UUM yang duk petik nama aku sebelum ni lah kan. Sebelum apa-apa lah, sebelum kita kupas faktor-faktor yang saya ingat perlu diambil kira oleh DAP dan perwakilan DAP nak buat keputusan kan. Sebenarnya saya rasa mudah je kita tengok sebenarnya sekarang reaksi ataupun gambaran kenyataan daripada pimpinan DAP ni kan. Dalam dalam kabinet menteri DAP ada 5 kan. 5. Anthony Loke, Ngah Koming, Hannah Yeoh, Gobind Singh dengan Steven Sim kan. Yang saya ingat berpengaruh besar salah seorangnya Ngah Koming. Sebab dia Perak kan. Perak. Dan kalau tak silap saya, perwakilan DAP Perak ni yang paling besar. Dan saya tengok kenyataan daripada DAP Perak. Satu ialah dia telah menyatakan bahawa kerajaan BNPH di Perak tu kekal kan. Tapi ada kenyataan lain tak daripada DAP Perak? Setakat ni tak ada. Tak ada. Yang pasal convention, pasal persidangan ni tak ada kan. Melainkan yang satu lagi yang dia sokong tu lah. Disokong apa? Yang Bulan suara sokong kekalahan kerajaan tu lah. Ya. Dibuat oleh DAP Perak kan. Sebelah suara sokong kekal. Yang itu sebenarnya signal yang cukup besar dah. Kerana perwakilan daripada Perak ni, oleh kerana dia tak silap saya lah, ini mungkin 2-3 tahun lepas. Sekarang kalau dah bertukar tak tahulah. Pada ingatan saya, DAP kan dia ikut cawangan. Dia tak ada bahagian ke apa kan. Jadi cawangan yang berdaftar ada berapa? Dalam 1,700 macam tu saya ingat kan, 1,700 seluruh negara kan. Dan cawangan daripada Perak ni paling banyak. Jadi maksudnya kalau DAP Perak pun dah bagi kata menyokong 100% untuk kekal, maksudnya Ngah Komeng lah tu, mereka bercakap bagi pihak Ngah Komeng. So itu maksudnya dah Perak kan. Kemudian saya rasa kalau Gobind daripada apa yang saya dengar lah, saya rasa dia favourable untuk kekal. Dan kemudian tengok Steven Sim, kalau di Penang kan, saya ingat kerajaan Penang pun mengekalkan UMNO kan. Ada exco. Jadi daripada mungkin Loke lah yang perlu nampak supaya tidak mengambil apa-apa side kan. Tapi daripada reaksi setakat ini nampaknya lebih cenderung kepada kekal lah. Dan itu yang kita tengok kenyataan ni lah kan. Sebelum pun kita nak cerita pasal faktor ke apa-apa yang diorang perlu fikir apa kan. Tapi kalau tengok kenyataan ni, gambarannya maksudnya pimpinan DAP yang berada di dalam kerajaan tu nampak
cenderung untuk DAP kekal dalam kerajaan lah. Kemudian kalau kita tengok kenyataan Datuk Seri Saifuddin Nasution, Setiausaha Agung Pakatan Harapan hari semalam kan? Ya, semalam dia cakap apa? Dia kata, cuba tengok, dia kata cuba something Google positif je. Yalah, positif lah, maksudnya positif. Tapi cuba quote ayat dia tu. Kan nanti orang kata aku pandai-pandai yang je. ni, Pakatan confident DAP will choose to remain in Madani government. Ya, apa yang dia kata? Kejap. PH yakin DAP akan terus bersama Kerajaan Madani, utamakan kepentingan negara. Itu kan. So gayanya tu nampak macam di sebelah PH kan, dan di sebelah PKR tu pun nampak macam mereka merasakan bahawa DAP tidak akan buat keputusan drastik lah. Dan saya setuju sebenarnya. Sebab kalau saya berada dalam DAP pun kan, orang lain aku tak tahulah. Aku kan very methodical and logical kan. Aku kan macam buat eksperimen sains semua ni kan. Kalau kita jadi DAP kita nak kena tahu, nak kena ambil kira beberapa perkara lah kan. Pertama, kalau DAP tarik diri daripada kerajaan maksudnya tarik diri tu maksudnya keluar terus daripada kerajaan dan tidak lagi menyokong Datuk Seri Anwar. Maksudnya dia strike on their own. Dia tidak lagi menjadi sebahagian daripada pakatan. Maksudnya apa dia akan berlaku? Ganggu PRN dan PRD khususnya? Tak adalah, yang paling utama lah bila dia tarik diri tu maksudnya Dia tak jadi menteri. bukan. Tak cukup Tak cukup number. Ya, Datuk Seri Anwar tak adalah sokongan majoriti. Bila Datuk Seri Anwar, itu yang sekarang ini orang-orang UMNO, orang PAS tengah menunggu ni. Okey, tariklah supaya jatuhlah Anwar Ibrahim sebab dah tak ada 40 kan. Jatuhlah Anwar Ibrahim. Ya kan. Jadi tapi kalau itu berlaku maksudnya pilihan raya umum perlu dipanggil kan, parlimen bubar lah kan. Jadi DAP akan berada dalam keadaan yang dia kena lawan dua pilihan raya, iaitu pilihan raya Negeri Melaka dan juga pilihan raya umum dalam tempoh 2 bulan terdekat ini sekaligus besar kemungkinan. Dia kena masuk sebagai solo. Jadi bila kali terakhir DAP masuk solo ni? Sebelum saya lahir lah. Kau lahir tahun bila? 98. Sebelum kau lahir lah kan. Dan kalau benda tu berlaku, maksudnya kerajaan Madani ni, kerajaan PH ni jatuh disebabkan oleh DAP tarik diri. Dia bukan saja soal dia masuk solo tau. DAP akan dipersalahkan sebab dia yang pull the plug kan. Jadi dia akan berdepan dengan dua tekanan daripada pengundi. Satu daripada pengundi-pengundi Cina yang mungkin tak nak ada pilihan raya lagi sebab takutkan kepada PAS dan UMNO. Bila DAP yang pull the plug, maka akan ada yang marah pada DAP lah. Tapi yang sama besar juga ialah DAP akan kehilangan terus pengundi Melayu. Selama ini walaupun PH tak dapat undi majoriti Melayu, tapi kalau di kawasan bandar PH dapat lebih daripada 20%. So it ranges between 15 to 25% kan. Apatah lagi di Selangor, di wilayah kan, some parts of Penang, kawasan-kawasan urban ni kan. So when you remove that 20% undi Melayu daripada PH kepada DAP kan, yang tinggal hanya pengundi Cina. Pengundi Cina pun dalam pilihan raya Johor dengan dengan Negeri Sembilan pun dia tidak lagi dapat sampai ke 90% macam sebelum ini. Dan besar kemungkinan juga tak ramai yang akan turun mengundi yang bukan Melayu kan. Kalaupun dia sokong DAP, dia rasa macam lepas ni memang confirm dah lah PAS dengan UMNO. Kalau aku turun pun DAP dia lawan seorang solo, dia bukan boleh bentuk kerajaan pun kan. So kalau saya DAP lah, risiko tu besar lah kalau dia tarik
diri daripada kerajaan dan kerajaan jatuh kan. Okey, itu yang immediate. Tapi long term pun DAP memang akan berdepan dengan dilema besar untuk masa depan dia. Sebab macam aku tanya tadi kan, kali terakhir DAP bertanding solo ni 1995. Daripada 1999 2004 dia kata dia bertanding solo, tapi sebenarnya tak, sebab dia masih bekerjasama dengan PKR dengan masa itu, dan dengan PAS pun dia tak clash masa itu. Cuma dia tidak berada dalam gabungan secara rasmi. Dia kekasih gelap masa itu. Kan. So 2004, kemudian 2008, 13, 18, 22. So kali terakhir DAP bertanding solo ialah 1995. Maksudnya the whole generation of DAP leaders ni tak pernah masuk pilihan raya sebagai solo. That's not a small thing tau, psychologically. Hanya bersama je yang buat kerja gila bertanding solo ni. Sebab aku memang gila kan. Jadi mereka tak macam itu kan. Okay. And then dia juga ada a very important element soal solo tak solo ni kepada DAP. Dia bukan soal Pendedahan seperti ini kerap dipadam atau hilang dari media sosial. Kunci akses anda dengan tekan subscribe dan aktifkan lonceng sekarang sebelum terlepas. semata-mata gabungan ini maksudnya kita ada lebih ramai jentera, tak jentera ke apa. Sebab DAP sebagai sebuah parti hanya berpeluang untuk menjadi kerajaan kalau dia ada dalam satu gabungan yang ada pemimpin Melayu yang kredibel dan boleh membentuk kerajaan. Sebabnya ialah dia parti Cina. Kan, jadi pengundi Cina dia akan fikir, kalau you tak ada dalam sabarang gabungan, you akan jadi pembangkang sampai bila-bila. There's nothing much you can do about us. Jadi dia mungkin balik kepada default mode zaman 70s and 80s dulu. Maka undi Cina itu akan diimbangkan di antara parti yang mewakili suara Cina yang menjadi kerajaan dengan DAP yang membawa suara Cina sebagai pembangkang. Sebab dulu-dulu memang sebelum 2013 lah, 2008 pun masih lagi ada macam itu kan. But before that, banyak pengundi Cina ni dia mengundi secara taktikal. Sebab itu contohnya di Pulau Pinang, negeri tu BN menang gerakan, tapi parlimen DAP always ada wakil parlimen daripada Penang lah. Kan? So kalau DAP tidak ada rakan gabungan daripada parti Melayu ataupun seorang pemimpin Melayu yang boleh jadi Perdana Menteri, maka dia akan revert to default mode dia dulu, iaitu hanya untuk membawa suara pembangkang saja. Tak banyak lah, mungkin 10 kursi, 15 kursi. So DAP kena fikir untuk masa akan datang, kalau dia berpecah daripada PKR ni, daripada PH sekarang dengan Amanah, adakah DAP boleh menyertai mana-mana gabungan yang akan ada pemimpin Melayu yang boleh jadi Perdana Menteri? Sudah tentu PAS akan terima dia lah. I don't know Hamzah Zainuddin lah kan. So because dia pandai, asalkan dia naik dia tak kisah pun, pandai jadi pusing kan. UMNO, I don't think UMNO akan buat masa sekarang lah. In the future I don't know. So bersama taklah, kita parti kecil je memang confirm tak ada peluang nak bentuk kerajaannya. Dia pun tak nak, kita pun tak nak kan. Jadi yang tinggal mungkin bersatu je. So bersatu pun saya tak rasa DAP akan consider seriously kan. Jadi akhirnya if you think like that lah, maksudnya pertimbangan DAP soal nak keluar ni lebih besar semata-mata daripada kalah pilihan raya Johor dengan Negeri Sembilan dah. Dia pasal existential crisis DAP for the future yang membawa kepada perkara ketiga, faktor ketiga lah. DAP ni dah mula merasa jadi kerajaan 20 tahun.
mula di Penang dan juga di Selangor. Malah pernah juga dengan Kedah masa dengan PAS dulu. 2008 kan. Kemudian di Perak, kemudian di Negeri Sembilan, pernah juga one way or another di Melaka, di Johor sekejap semua kan. So kita dah ada satu generasi pimpinan sampai ke akar umbi daripada DAP yang dah jadi kerajaan. Ada yang dah gaji 30-40 ribu sebulan, ada yang paling kurang allowance 1,500, 2,500, 5,000 sebulan, sampai ke peringkat ahli majlis, sampai ke peringkat ketua kampung kan. Dia orang ni beribu-ribu dah jumlah dia. Wakil rakyat dia saja ada kat 200 orang lebih. Kemudian kalau campur dengan ahli majlis, kalau campur dengan ketua-ketua kampung, kalau campur dengan, dia panggil apa, bukan JKK sekarang, dia panggil apa, MPKK. Campur dengan MPKK nya lagi. Kemudian campur dengan pembantu-pembantu menteri lagi. Paling kurang you are looking at 700-800. Saya tak rasa mereka sanggup buta-buta melepaskan jawatan mereka. Jadi it's logical for them to reason it out among themselves bahawa is better untuk kekal dalam kerajaan dan menggunakan apa-apa kuasa dan pengaruh yang ada dalam kerajaan ini untuk reverse the situation, ataupun paling kurang untuk protect undi mereka saja. Sebab paling kurang bila dia ada dalam kerajaan, dia ada resources, dia boleh pengaruhi keputusan dan sebagainya lah. Jadi based on perkara-perkara inilah, saya tak rasa mereka akan tarik daripada kerajaan sehingga Datuk Seri Anwar hilang majoriti dan kerajaan jatuh. The most they will do ialah untuk menarik diri daripada kabinet lah. Sebab yang itu MCA pun pernah buat dulu. MCA pernah buat dulu lepas 2008 kan. Ada satu masa tu MCA menolak jawatan kan. Tapi dia tak mengubah keadaan pun. Jadi itu pun saya rasa kalau pimpinan DAP perhalusi, itu pun saya rasa mereka akan rasa it serves no purpose. You either keluar terus dan patah harang dengan Anwar Ibrahim dan juga PH, dan juga protect your turf dan terima masa depan sebagai pembangkang, tapi paling kurang you tak kena wipe out macam MCA, ataupun you stay kan. Saya tak rasa being in between, iaitu menyokong Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri dan dalam PH tapi kami tak terima jawatan. I mean what purpose will that serve kan. Jadi akhirnya saya rasa sebab itu Datuk Seri Saifuddin nampak macam yakin kan. Jadi ya aku dah cakap lah. Tapi akan ada unintended consequences lah. Sudah dia dengan unintended consequences. Bila dia selepas ini aku haramkan kau sebut perkataan unintended consequences. Sorry. Sebab ialah consideration is kalau DAP tarik sokongan, kerajaan PH jatuh. Kalau let's say lah, hypothetically second biggest block adalah PAS. Betul tak? PN. So let's say suddenly they decide, PH decide, okay lah, DAP keluar, PKR decide, okay, kita work together dengan PN pula and offer them cabinet position. Yang itu saya rasa adalah cita-cita dan juga kononnya black op ke, ataupun strategi mungkin daripada beberapa orang yang dalam PKR kan. Tapi saya rasa dia orang bermimpi. Sebab saya tak rasa PAS akan terima Datuk Seri Anwar. Kalau tidak, saya tak rasalah Datuk Seri Hadi Awang akan bersetuju untuk menerima Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Because katakanlah PKR sekarang ada berapa? Ada tolak kita orang 3 orang, 31 tolak 3, tinggal 28.
Campur amanah ada berapa? 8 kan? 36 kan. Kalau contohnya PAS semata-mata nak menjadi sebahagian daripada kerajaan kan, dalam keadaan mereka yakin ada gelombang penyatuan ummah PAS dengan UMNO ni kan, dan juga wawasan sekarang ni kan, buat apa nak bagi nyawa kepada Datuk Seri Anwar dan PKR lagi dalam keadaan memang PKR dan PH ni dah kalah daripada Sabah, Johor dan Negeri Sembilan. Baik bubar terus, kerana di upside daripada bubar dan terus bentuk kerajaan bersama-sama dengan dengan UMNO, dengan wawasan tu, jauh lagi baik daripada duduk jadi menteri untuk beberapa bulan saja. Jadi saya rasa itu adalah fantasi yang orang dalam PKR berkira-kira lah. Lebih baik kita unless maksudnya there's a price for everything, and the price being offered to PAS dan UMNO adalah terlalu too good to refuse. But saya tak rasa, kerana kalau kita jadi UMNO pun, UMNO begitu gangho dan yakin yang gelombang biru hijau ni memang akan menenggelamkan semua. Why would you settle for Anwar Ibrahim selepas apa yang dah berlaku ni? But temporary arrangement sebelum PRU? Yalah, why might as well PRU terus? That's the whole idea. Ramanan kata apa, sebulan lebih lagi ya? Engkau layan Ramanan. Kalau ikut Ramanan, apa nama ni, PKR patut menang 80 kursi kan? Saya rasa Ramanan terlepas cakap. Aku rasa memang Ramanan most probably arahan kepada Ramanan, tolong jangan buka mulut, I think memang betul lah ada fantasi di kalangan orang-orang PKR ni. Tak apa, kita tak perlukan DAP sebab kita lepas ini kita Datuk Seri Anwar ni memang tak ada orang dah boleh jadi Perdana Menteri kecuali dia. Jadi lepas ini tak ada DAP, PAS dengan UMNO bersama kita lah. I don't think that's the case. Kenyataan dah dikeluarkan, bukti dah ditunjuk. Sekarang keputusan di tangan anda untuk menilai. Kita jumpa lagi dalam pendedahan yang berikutnya.